kembali dengan Mazudin. Hari ni kita akan Midnight Station bersama Akif, kawan aku ini. Okey, game ini adalah game horror di Roblox. Game ini berkisahkan kita jadi pekerja dekat 7-Eleven. Dekat kedai kat kedai macam ni. Okey, Kedai. kita cuba masuk Ni. game. Masuk. Apa nama dia? Teleporting. Jom kita cuba larikan dia. Oh, tak boleh. Apa ni? Group reward. Kita kena escape. Escape dari sini. Kita naik kereta. Kenapa kita tak naik lori? Jangan. Lori banyak orang. Naik lori. Tak boleh. Join a queue at the car to play the game. Lama lagi. Sini. Dah masuk. Okay. Loading the game. Waiting for other player. Aku dah 100% dah. Aku sama. Hey, mana lambat ni? Jam. Jam. Kita naik kereta ni. Okay, ni story dia. Why do I jadi cashier, start with the night shift? There's something so creepy about them. Maybe they have something on the radio that will suit my mind about it. Turns out radio. Emergency broadcast. Do not go out tonight. SBB alerted there is a serious killer on the loose. Please lock your doors and windows. If you see anything suspicious, please report it to the local authorities. Turn off radio. Just my luck. Okay. I'm sure it's nothing serious. Okay. Okay, ni pasal apa, kita kena kerja dekat sini kan. Kita kena kerja, lepas tu ada berita bahawa ada serial killer. Ada serial killer tapi kita kena kerja juga. Tell worker to clock out. Dia keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terbaik Allah. Hey, Amal, aku jadi cashier boleh? Apa? Jadi cashier. Jadilah cashier. Duduk luar. I'm sure it will be fun. Just another night shift. Okay. Kita aman-aman je. Kita kan ni berfikiran positif. Tak ada apa-apa lah yang akan mengacau kita. Amal, aku terjatuh. Yuk kita. Kalau tak jadi macam itu. Weh, jatuh lagi. Berapa? Mesti dah rompak kan? Aku merompak kedai ni. Angkat tangan. Mati. Okey, Amal, kau jaga tu. Apa? Aku jaga tempat isi minyak. Yang cincin yang isi apa? Tak ada. Jom ikut dia balik. Dia jalan kaki je. Kejap, aku nak berak. Aku nak pergi tandas. Tak luka. Boleh. Ingatkan tak boleh. Okey, bersih. Berak sekali boleh. Tapi. Spray bersih. Ya, kau ada pistol. Ada pistol. Aku ada pistol asset rifle. Ini ada. Clock in nama, kau tak clock in kan? Clock in. Baik kita tahu masa kita dah berapa, dah bekerja berapa lama. Apa ni? Buka radio. Oh pocot. Since ate all the food. Siapa yang makan? Oh, Keso makan. Mana ada? Kisah mana kerja kat sini? Tadi dia kata Keso makan semua restock ni. Ni tu Keso. Member dia adalah Kisah. Ni restock. Semua habis. Dia makan. Mungkin Kisah betul-betul datang masa makan kan? Betul. Memang Keso ni. Dia nak makan. Okey, Amal, kau jaga cashier Kau tak ada, kau jaga cashier. Nak. Apa ni? Tak ada. Bel pistol. Kita kena jaga cashier sama-sama. Kita siapa ni?
Hello Cen nak order apa? Ini cik lah. Ini mak cik ni. Ni akak ni bukan mak cik. Akak nak order apa? Muka dia nampak macam Cina. Kan ni macam Korea lah. Kan? Ni macam orang Korea je. Kan? Tapi kau tengok kepala dia. Dia nak beli roti lah. Tengok tu, dia nak beli roti. Bulat siap kepala dia. Jaga dia. Jaga. Pakcik nak beli apa? Layan. Karen. Kamu ni. Balik. Karen ni. Dah aku curi kereta dia. Amal. Biar aku tembus. Aku jadi hantu. Cepatlah. Nak bayar ke tak nak ni? Nak beli ke tak nak ni? Impatient old lady. Haha, kamu tidak sabar. Oh ni. Apa dia beli? Aku akan bawa lari duit ni. Apa yang dia beli? Ambil duit kan. Lepas tu Amal dia aku dapat duit. Lepas tu Aku curi. Aku deposit. Alah. Dah hilang duit. Jom kita ikut dia. Ikut dia. Kau tengok duit macam mana? Ini bukan macam kat 7-Eleven. Ini kat Petronas ni. Kat Petronas. Ada je 7-Eleven ada ni. Oh ya, betul lah. 7-Eleven Petronas. Ini 912 le. Lu pakcik dah apa? Nampak cik ni nampak macam detektif lah. Dia macam nak beli bir je. Dia nak beli arak. Oh pakcik nak apa sekarang? Pakcik. Aku tembak kau sama mati sekarang. Angkat tangan. Hai. Ya ada cook lah. Ya ada cook lah. Yo, aku nak beli Coca-Cola. Boykot. Boleh keluar tadi. Aku nak beli cook lah. Berapa ni? 7 RM7.99 apa dia beli? Dia beli apa ni? Doritos. Dia beli Doritos. Mahalnya. Aku ambil duit ni. Tidak, dah hilang. Jom kita buat Slurpee. Buat air 7-Eleven. Lama. Jom, boleh buat macam mana? Tak boleh. Nging. Jom, ada orang. Dia bawa lori. Hello akak. Ya kak, top up ke nak top up robot Dia macam nak top up robot je. Nak top up robot top up. Ya, ada orang. Kita kena berhati-hati. Apa ni? In the right shirt that she will ada seseorang yang pakai baju merah berkeliling di sini. Kita orang nampak. Apa ni terkena lagi lah. Dia berdekatan, bukan tu. Amal jangan kacau kau. Okay. Guys, aku nak rasa lah. Guys, aku rasa tak sedap lah. Kan kita kena jump scare. Kau tak terkejut ke? Ha? Kau tak terkejut Terkejut juga ah. Alah. Kenapa kita tiba-tiba kena jump scare? Aku jump scare everyone. Robot aku. Kau ni apa? Robot aku. Ya lah. Kau buat ni? Ya aku buat. Macam mana kau buat? Ni untuk video. Aku ada robot. Aku ni je. Kau ni amat. Bagus. Bagus reaksi kamu. Apa je? Aku pun agak terkejut ni. Tidak terkejut. Sudah ready untuk terkejut. Padahal aku yang buat jump scare. Kita jadi CCTV. Aku faham. Aku dah letak mati. Aku nak jadi CCTV. Aku tengah main game sambil tengok TV lah sebenarnya. Satu aku tak terkejut sangat. Aku tengah tengok TV. Oh, pakcik ni detektif oh. Terus je aku buat. Aku terkejut. Kau belilah pisang tu. Beli je lah pisang tu Amma. Apa beli pisang ni? Beli pisang ni. Ih, aku dah tak ada duit dah.
Dia infinite tau. Infinite sleep. Apalah. Aku Mana dah kau tinggal. Aku dah tinggal Mana kau 36 robak. Pakcik nak kentut. Pakcik nak kena kentut. Prot. Tak baik. Tidak respect lah kamu ni. Kau tak respect dengan pakcik tu. Dia detektif tu Pakcik tu tak. tak beli apa-apa pun. Dia nak Pakcik tu tak beli apa-apa pun. Pakcik tu tak beli apa-apa pun. Dia nak beritahu kalau dia ada, kalau nampak ada sesuatu mencurigakan, sila call Pakcik tu polis. turn macam lah. Tengok dia turn macam mana. Dia chat. Dia turn dia macam belok kanan, senang je. Dah senang je. Amak, Sinan. Kan orang turn macam ni. Dia turn macam ni. Macam ni kan. Jadi tut nyeng. Ini orang yang jump scare kita tadi ni. Dia jump scare. Dia jump scare kita tadi. Confront. Kamu kenapa kamu di sini ah? Mencurigakan. Botak, warna merah, lelaki. Macam pembunuh lah. Amak aku nak bisik. Wait, aku rosak. Amak aku. Okay. Hai. Amak, tu Haji Rosmi lah. Jangan cakap. Yang tengok ni tak tahu. Tak apa, yang tahu je tahu. Lek lah. Amak jam berak. Jangan berak. Amak jam berak. Tembak dia. I'll see you again soon, very soon. Okay. Pergilah balik. Asal pakcik tu jalan laju. Dia tak ada kereta Tak ada. Dia nak bunuh kita aku rasa. Tutup lah pintu. Biarlah. Lebih senang orang nak masuk. Nanti lalat masuk. Nanti lalat masuk. Ya ke? Lalat boleh masuk daripada mana? Sampai RM7.50. Oh, gampol. Ada mana mak worth it dealing with creep. Amak kau nak. Later in the night shift. Okay. Later, okay. Selepas. Ada orang ke? Dah cashier lah. Kau cashier. Jom. Ambil mop. Macam mana tiba-tiba basah? Macam mana tiba-tiba basah? Tak tahu. Hujan kot. Macam mana hujan boleh masuk? Hujan. Bocor. Itulah kan. Tak bocor. Tak tutup pintu. Dah tutup. Dia kita jatuh lagi. Oh, tidak. Kau tengah duduk Amak. Aku tak boleh tengok kalau aku dah jatuh macam mana. Aku jatuh macam mana Amak? Aku dah baring. Kau macam duduk tapi baring. Rasanya baring juga. Baring. Weh, pakcik ni. Ya, Ui, jalan. Dia tadi pakcik ni jalan jauh kat sini. Dia jalan tapi tak gerak. Kenapa dia bentuk lain? Kita bentuk kotak, dia bentuk manusia. Manusia yang macam pakcik ni Tuhan sado. punya. Tengok pakcik ni sado. Ya ke? Kan? Tengok besar. Tadi pakcik semua tu kecil-kecil. Oi, kau nak apa? Kecil-kecil. Hi dad. Just this. Harga dia agak mahal lah. Gengit. Apa? 50 sen. Ni air kosong ni. Udah. Macam tu je. Kita ada buat drive thru tak? Tak ada ke? Dia apa? Tak ada orang nak isi minyak ke? Macam nak beli je. Banyak sampah. No, jangan langgar. Rasa tak ada. Aduh, dia langgar. Wish macam tu je parking. Pakcik. Ini lagi macam Tuan Haji Rosmi bukan? Astagfirullahaladzim. Lain-lain. Tahu lah, ni macam pernah nampak muka orang ni. Tahu lah. Orang tu Haji Rosmi. Tapi nama dia putih gila. I'm supposed to leave right now. Oh, okay. Saya kan berani. Jangan, kita berani kan? Kenapa? Kenapa? Never knew what was about around. Just coming to kill us all. Tak kisah, jangan dapat duit untuk hidup. I'll be fine. I know how to defend myself. So, kita dah ada dua pistol ni. With the heels.
Apa ni? I'm out of here. Okey, hati-hati. Pakcik, jangan mati pula ya. Apa? Faham. Apa? Kan kau cakap kita ada duit untuk beli makan. Ha. Asal kita tak curi je makanan lepas tu bawa lari? Kat sini kan ada CCTV. Nanti orang manager kita pecat kita dah tak ada duit. Tapi boleh nampak muka kita. Kita guna tutup macam off tu terus. Ha? Off CCTV tu terus lah. Lepas kita take out the trash ni. Kenapa ada trash lagi ni? Tak ambil trash ni. Kita ambil satu je. Go throw out the trash in the dumpster. Okay. Ngeng jatuh. Ngeng jatuh lagi. Ish. Jatuh lagi. Macam awak ni tak boleh buang. Okay dah jom. Kita lalu belakang lah. Open. Open the door. Close. FBI, open the door. Ngeng. Ada orang. Tutup. Tak boleh masuk dah. Tutup dah. Dia macam tu je. Ada orang dia pergi tutup aku kat luar. Ni apa ni? Nyam. Banyak air. Macam nak beli. Okay, jom kita layan dia. How much will the street cost? Harga dia semua RM7.50. RM9. 10%. You're funny. Seriously though. How much? Serius, harga dia RM6.99. Dia pun dah promo bang. Harga ni sangat-sangat terketerlaluan. RM4, ambil je. Okay. Habis kita kena pecat. Dah kasi promo kot. Betul. Nanti kita kena kepecat pula sebab dia tak bayar full. Tidak, kita kena kita kena pecat pula. Aku jadi CCTV balik. Tutup lah pintu. Ada kereta. Car has been detected. Oh, dia nak pegang. Dia nak berak. Amak, jom. Tu. Jom, Kita. Dia lelaki ke perempuan? Kita tengah berak ke? Kat sini. Kau kat sini. Kenapa dia berdiri? Dia kencing kencing berdiri. Dia tengah tengok tandas. Dia kencing berdiri. Tahu dia berdiri tadi. Ya, Encik. Dia berak berdiri lah. Hey, I was gonna use you. Oh, maksud dia nak guna tapi dia tengok dia punya tandas is disgusting. Unless kita bersih tandas sebab tu dia tak boleh guna. Betul. Kalau dah peaceful, biar aku bunuh kau. Masuk surga aku. Kita keluarkan kena kepala dia. Jom kita cleankan. Kita ambil lemak. Ambil ni lah. Kita ambil sabun dulu. Ni, deterjen. Jom bersihkan. Jom bersihkan. Bersihkan. Okay. Mana kau? Ni aku kat luar. Aku tengah cari kau. What are you doing? You almost give me a heart attack. What do you mean? Kau buat apa kat situ, Amar? Apa? Kau buat apa tadi kat situ? Cuba kau jalan. Aku tak boleh jalan. Tadi aku nampak macam kau punya tangan. Apa? Uish, kenapa aku dah terbuka keluar ni? Uish, aku teleport ke sini. Kemanakah dia? Tak tahu lah. Kita tutup pintu ni. Hati-hati. Tutup pintu ni juga. Tiba-tiba dia ada kat belakang kan. Dia lalu belakang. Kau nak apa? Kau nak apa? Baik-baik kau keluar dari sini. Boleh. Okay, dia nak little je. Kita kasih dia spender. Pajak. No? No. Yes, you are. Ingat saya lupa. Tengok muka kamu macam tu. Asal dia tengok kau je.
Kenapa dia Dia tengok? sengit. Kenapa dia tengok sini? Dia nak curi kita punya sneakers dia nak curi kita punya gula-gula. Hati-hati kot. Dia mabuk tu kot. Mabuk. Dia cakap dengan apa tu? Tadi dia kat sini dia cakap dengan gula-gula ni. Komputer le. Dia pergi cakap. Dia pergi cakap dengan gula-gula ni. Kau lagi mana? Oh, accident. Tiba-tiba muncul api. Kau. Ni kau tadi kan? Angkat tangan. Mati dah. Dia masuk dalam. Dia nak bunuh kita. Amal lari. Jom kita bunuh diri. Kita bakar dengan kereta. Aku boleh duduk dalam kereta dia lah. Betul, aku pun boleh. Kita pun tak boleh masuk. Wah, aku terbakar. Jom balik lah. Dia nak bunuh kita. Now you are going to be my next victim. Kenapa kita teleport pasal balik? Mana dia tu? Tak boleh tembak je. Right inside. Itulah korang saya. Hilang dah. Aku tak lupa. Call polis. Polis. 911, what is the emergency? Saya nak terpegang. Asal tak boleh call? Oh ni call. Call 911, what is the emergency? Aku tak pegang. Tadi saya nak berak. Aku nak buat selfie jap. Ada pembunuh Aku nak buat bayaran nak selfie bunuh jap. saya. Pembunuh bayaran. Amak kau cakap dengan polis. Aku nak buat selfie jap. Okay. Okay, aku nak pergi minum kat belakang. Sedapnya. Okay, polis dah nak sampai kot. Sedapnya. Lampu mati. Biasa je tengok mati. Ni power. Bed patapim. Tralalelo tralala. Apa ni? Okay, everyone. Kita duduk kat sini je lah supaya lagi selamat. Kita duduk sini lah. Kat sini nanti kalau dia ada nanti kita langsung tembak dia. Pum. Kita tanya. Kita kat atas kan? Nanti dia kata. Kita nak stay kat sini. Nak bila mana? Atau hide dekat bedroom. Hide lah kot. Bathroom. Jom pergi. Jom. Kita bersembunyi, takutlah duduk dalam tu. Kita duduk mana? Kita duduk paling tepi ni. Sini. Kita duduk stall sama-sama Okay. Kita ada amal. Pandang dinding aku nak kencing. Okay. Iya, aku nak kencing. Dah. Okay, tutup mata Amal, Kau tengah berak? The police arrived at the scene just in time. The serial killer was arrested by the police and you decide to quit. Mana left ending. Kalau kita tak call polis, apa yang terjadi? Mesti kita dah mati kot. Okay, nantilah kita Dia nanti dia datang dalam tempat kita punya sorak. Pasal nanti dia bunuh. Dia mati. Betul. Ni game apa pula? Kenapa kita kat sini? Ni game apa ni? Jom main. Dah. Burger. Ni burger pula. Ni game burger pula. Nanti kita main game. Apa ni? Okay. Sebelum itu korang boleh like dan subscribe. Dan bye-bye. See you in the next video. Hello Akif. Cakap bye. Masa kau cakap hello pasal aku sudah cakap bye? Cakap bye. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye.